Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setinggi-tinggi penghargaan saya tujukan kepada Dr. Siti Sarwah binti Atan atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan dorongan yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan tugas ini. Pembentangan ini memberi tumpuan kepada perbincangan kritis mengenai peranan dan sumbangan dua tokoh besar dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu yang telah memainkan peranan penting dalam mengangkat bahasa Melayu sebagai wahana ilmu, pemikiran dan identiti bangsa. Bagi tujuan analisis ini, saya memilih dua tokoh yang berasal daripada zaman yang berbeza, iaitu Zakbah Zainal Abidin Ahmad, iaitu tokoh pada abad yang ke-20 yang menjadi perintis pemodenan sistem tata bahasa serta pembentukan gaya bahasa Melayu baku. Dan yang kedua, Munshi Abdullah, tokoh abad ke-19 yang terkenal sebagai pelopor kesusastraan moden Melayu melalui karya-karya yang bersifat realistik dan berunsur pembaharuan pemikiran. Perbandingan antara pemikiran dan sumbangan kedua-dua tokoh ini amat penting untuk memahami kesinambungan perkembangan bahasa Melayu daripada tradisi lama menuju era moden. Dengan ini, saya, Muhammad Aidil bin Zamri, akan menghuraikan secara lebih mendalam bagi kedua-dua tokoh ini telah membentuk arah tuju evolusi bahasa Melayu dan memberikan kesan yang signifikan terhadap pembinaan ilmu serta pembudayaan bahasa dalam masyarakat. Baiklah, mari sebelum tu saya ceritakan sedikit latar belakang kedua-dua tokoh, iaitu yang pertama itu Abdullah bin Abdul Qadir atau dikenali sebagai Munshi Abdullah. Yang kedua iaitu Zainal Abidin Ahmad yang dikenali sebagai Zakbah. Baiklah, kita mulakan dengan latar belakang Munshi Abdullah. Munshi Abdullah atau Abdullah bin Abdul Qadir dilahirkan pada 1796 di Melaka, iaitu sebuah pusat pelabuhan yang menjadi tempat pertemuan budaya Melayu, Arab, India dan kuasa kolonial Eropah. Beliau berasal daripada keluarga yang berpendidikan, agama dan berperanan dalam masyarakat setempat. Latar keluarganya yang celik ilmu mendorong beliau belajar membaca, menulis dan memahami bahasa sejak kecil. Abdullah iaitu Munshi Abdullah mendapat pendidikan secara tradisional, namun perkembangan sebenar kemahirannya berlaku melalui pengalaman praktikal, iaitu beliau sering membantu ayahnya menulis surat dan membaca dokumen penting. Persekitaran Melaka yang kosmopolitan pula membuka ruang kepada beliau mempelajari bahasa Inggeris dan Arab, sekaligus menjadikannya guru bahasa, iaitu Munshi, kepada pegawai-pegawai British dan pedagang asing. Interaksi langsung dengan pelbagai kaum ini menjadikan beliau seorang pemerhati sosial yang tajam. Sebagai penulis, beliau memilih gaya yang jujur, realistik dan tidak terikat kepada bentuk hikayat tradisional. Kegemarannya meneliti masyarakat dan mencatat pengalaman melahirkan karya seperti Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah yang kemudiannya menjadi asas perkembangan sastra Melayu moden. Latar hidupnya yang terbuka berpaksikan pengalaman sebenar dan hubungan dengan pentadbiran kolonial membentuk wawasannya terhadap kelemahan sistem sosial Melayu dan kepentingan pembaharuan pendidikan serta bahasa yang lebih mudah difahami rakyat. Baiklah, kita pergi ke tokoh yang seterusnya, iaitu yang kedua, iaitu Zakbah atau nama sebenarnya ialah Zainal Abidin Ahmad. Beliau dilahirkan pada tahun 1895 di Batur Kikir, Negeri Sembilan, dalam suasana masyarakat Melayu tradisional yang kaya dengan adat dan budaya Minangkabau. Berbeza daripada Munshi Abdullah yang membesar dalam persekitaran pelabuhan antarabangsa, kehidupan awal Zakbah lebih terikat dengan tradisi kampung tetapi syarat dengan dorongan pendidikan. Beliau menunjukkan kecenderungan intelektual sejak usia muda, sering membaca bahan bacaan berat dan menulis catatan sendiri. Pendidikan formalnya di sekolah Melayu dan seterusnya di sekolah Inggeris memberikan beliau pendedahan yang lebih luas terhadap sistem pendidikan moden.
Baiklah, mari saya ceritakan peranan bagi tokoh pertama, iaitu Munshi Abdullah. Munshi Abdullah memainkan beberapa peranan penting dalam perkembangan bahasa Melayu, khususnya sebagai guru bahasa, penulis moden awal dan pembaharu pemikiran masyarakat. Sebagai seorang munshi, beliau menjadi guru bahasa Melayu kepada pegawai British, pedagang India dan pentadbir luar, sekaligus berperanan sebagai pengantara budaya yang memperkenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat antarabangsa melalui kaedah pengajaran yang lebih sistematik dan mudah difahami. Selain itu, beliau turut memegang peranan sebagai penulis moden terawal yang memperkenalkan gaya penulisan realisme berasaskan pengalaman sebenar, pemerhatian sosial dan analisis kritis. Kedudukannya, iaitu Munshi Abdullah yang rapat dengan masyarakat serta pentadbir kolonial, menjadikan beliau pemerhati sosial yang tajam, lalu menghasilkan karya bersifat dokumentasi dan refleksi peribadi, iaitu sesuatu kelainan berbanding tradisi hikayat lama. Dalam masa yang sama, Munshi Abdullah berperanan sebagai pembaharu pemikiran Melayu dalam segi tulisan, dan tegurannya sering menekankan kepentingan pendidikan, rasionaliti dan perubahan sikap melalui kritikan terhadap kelemahan masyarakat, amalan tradisional yang tidak proaktif serta kepimpinan yang tidak berwibawa. Beliau mendorong masyarakat Melayu untuk lebih maju, berfikir secara logik dan terbuka kepada pembaharuan. Peranan-peranan ini menjadikan Munshi Abdullah sebagai tokoh penting yang menggerakkan transformasi pemikiran dan perkembangan bahasa Melayu ke arah lebih moden dan berfungsi dalam masyarakat. Baiklah, mari saya ceritakan peranan tokoh yang kedua, iaitu Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zakbah. Zakbah memainkan peranan penting sebagai ahli bahasa, pendidik dan pemoden pemikiran bangsa dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu moden. Sebagai ahli bahasa, beliau meneliti struktur bahasa Melayu secara ilmiah dengan tujuan menyusun, menerangkan dan membetulkan aturan bahasa agar menjadi lebih teratur, jelas dan konsisten. Peranan ini menjadikan Zakbah tokoh awal yang meletakkan asas kepada pendekatan linguistik moden dalam bahasa Melayu. Di samping itu, beliau berperanan besar sebagai pendidik dan pembina kurikulum ketika berkhidmat di Sultan Idris Training College, iaitu CITC, di mana beliau mengajar bakal guru, menyediakan bahan pengajaran dan membentuk kaedah pembelajaran bahasa yang lebih sistematik. Melalui kedudukan ini, Zakbah turut mempengaruhi generasi pendidik Melayu yang kemudian menyebarkan ilmu bahasa menurut kaedah yang beliau perkenalkan. Selain itu, Zakbah berperanan sebagai tokoh pemodenan pemikiran Melayu melalui esei dan kritikan sosial yang mengaitkan kepentingan bahasa dengan pembangunan bahasa. Beliau menegaskan bahawa kemajuan masyarakat Melayu bergantung pada pendidikan, disiplin dan pembakuan bahasa, sekaligus mengangkat bahasa Melayu sebagai alat memajukan minda, meningkatkan taraf hidup dan membina identiti nasional. Peranan-peranan inilah yang menjadikan Zakbah antara tokoh paling berpengaruh dalam mertabatkan bahasa Melayu secara ilmiah dan moden. Baiklah, mari saya ceritakan sumbangan Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu sangat besar, terutama melalui pengembangan sastra Melayu moden, usaha pendidikan bahasa serta penghasilan karya bercorak realisme yang mengubah orientasi penulisan tradisional. Dalam bidang sastra, beliau memperkenalkan gaya penulisan baharu yang tidak lagi bergantung pada struktur hikayat, berunsurkan mitos, dongeng dan bahasa yang berbunga-bunga. Sebaliknya, beliau mengutamakan bahasa yang jelas, rasional dan berdasarkan pengalaman sebenar. Karya penting seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah dan
catatan-catatan pemerhatian sosial beliau menjadi penanda lahirnya sastera Melayu moden kerana ia memaparkan pemikiran kritis, analisis sosial dan pandangan peribadi penulis secara terus. Melalui penulisan ini, beliau memperkenalkan bahasa Melayu sebagai medium intelektual yang boleh digunakan untuk mengkritik struktur sosial, menegur kelemahan pemimpin, membincangkan pendidikan serta mengupas isu moral masyarakat. Selain itu, sebagai seorang munsyi, yakni guru bahasa, beliau berperanan memperkenalkan bahasa Melayu kepada pegawai British, pedagang India dan masyarakat antarabangsa. Cara pengajarannya yang sistematik termasuk penghasilan teks pengajaran bahasa membantu mengangkat bahasa Melayu sebagai satu bahasa yang boleh dipelajari secara formal dan digunakan untuk tujuan komunikasi antara budaya. Kecenderungannya menggambarkan realiti kehidupan, yakni daripada adat masyarakat hingga hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ia menjadikan bahasa Melayu lebih dekat dengan perkembangan pemikiran moden. Secara keseluruhan, sumbangan Munsyi Abdullah memperkayakan bahasa Melayu dari segi penggunaan moden, penulisan berbentuk analitis dan penyebaran bahasa merentas budaya. Seterusnya, meletakkan asas kepada perkembangan sastra dan wacana bahasa Melayu moden. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan peranan sumbangan Zakbar pula. Zakbar pula menyumbang kepada bahasa Melayu dari sudut pemantapan struktur, standard dan pembangunan sistem bahasa, menjadikannya lebih sesuai untuk pendidikan dan pentadbiran moden. Beliau dianggap tokoh paling penting dalam pembinaan tata bahasa Melayu sistematik melalui karya-karyanya, termasuk dari Siri Pelita Bahasa Melayu yang membincangkan kategori kata, pembentukan imbuhan, binaan frasah dan aturan ayat secara terperinci dan logik. Usaha ini amat penting kerana sebelum kemunculan Zakbar, tata bahasa Melayu tidak disusun secara ilmiah dan sering dipengaruhi oleh tradisi bahasa Arab atau kaedah penulisan penjajah. Zakbar menyusun pendekatan yang lebih saintifik dan mudah difahami sekaligus memudahkan guru mengajar dan pelajar menguasai bahasa Melayu secara teratur. Dari segi ejaan, beliau turut menambah baik ejaan Melayu lama dengan mencadangkan bentuk ejaan yang lebih konsisten, teratur dan mesra pembelajaran. Pembaharuan ini bertujuan mengurangkan kerumitan dalam mengeja perkataan, menghapuskan kekeliruan ejaan dan menjadikan bahasa Melayu sesuai dijadikan bahasa ilmu, bahasa sekolah dan bahasa pentadbiran. Di samping itu, pemikiran linguistiknya menegaskan bahawa bahasa mencerminkan maruah dan tamadun bangsa. Justru, bahasa Melayu perlu baku, tepat dan berwibawa agar mampu bersaing dengan bahasa Melayu moden. Zakbar turut menghasilkan ratusan artikel dan syarahan mengenai bahasa Melayu, pendidikan dan pemodenan pemikiran bangsa yang memberi kesan besar kepada perkembangan sistem pendidikan Malaysia. Melalui sumbangannya, bahasa Melayu memperoleh bentuk yang lebih tersusun, boleh diajar secara sistematik dan sedia digunakan sebagai bahasa rasmi, sekaligus menjadikan Zakbar tokoh yang membina asas struktur bahasa Melayu moden di institusi-institusi pendidikan dan kerajaan. Baiklah, seterusnya saya akan membuat banding beza dalam beberapa aspek bagi kedua-dua tokoh ini. Yang pertama iaitu dalam aspek konteks sejarah dan khalayak sasaran. Munsyi Abdullah hidup dan berkarya pada hujung zaman klasik Melayu yang mula berhadapan dengan pengaruh kolonial awal abad ke-19. Beliau menjadi perantara budaya antara masyarakat Melayu tradisional dan pegawai pengembara barat. Latar hidupnya sebagai anak seorang guru agama dan pengajar bahasa yakni munsyi membolehkannya menguasai kedua-dua tradisi tulisan Melayu dan tata bahasa agama. Lalu beliau digaji
mengajar bahasa Melayu kepada pegawai dan pedagang British serta bekerjasama dengan tokoh seperti Sir Stamford Raffles. Dalam konteks ini, halayak tulisannya tidak terhad kepada kalangan istana semata-mata, tetapi meluas kepada warga bandar, pelaut, pedagang dan pegawai kolonial yang perlukan maklumat praktikal tentang masyarakat dan adat Melayu. Oleh itu, karya seperti Hikayat Abdullah dan catatan pelayarannya disusun dan dalam gaya yang lebih faktual, reflektif dan kritikal. Melalui bentuk prosa, autobiografi dan laporan, Munshi Abdullah memperkenalkan bahasa Melayu sebagai alat dokumentasi, kritik sosial dan pendidikan awam, iaitu satu perubahan penting dari tradisi hikayat yang bersifat mitos. Ia sekaligus membuka ruang wacana moden dalam bahasa Melayu pada masa yang masyarakatnya mula celik huruf dan berinteraksi intensif dengan idea-idea luar. Baiklah, kita pergi kepada pandangan tokoh kedua, iaitu Zakbah, iaitu Zainal Abidin Ahmad pula. Beraktiviti dalam suasana abad ke-20 ketika institusi pendidikan formal dan gerakan kebangsaan sedang berkembang pesat, menjadikan keperluan akan bahasa Melayu yang seragam dan boleh diajar secara sistematik, sesuatu yang mendesak. Sebagai pendidik dan ahli bahasa yang berkhidmat di institusi seperti Sultan Idris Training College dan kemudian dalam lingkungan akademik yang lebih luas, khalayak utama beliau ialah guru, pelajar, pentadbir dan intelektual, iaitu golongan yang bertanggungjawab mempraktik dan menyebarkan standard bahasa dalam sekolah, penerbitan dan urusan rasmi. Zakbah menumbuhkan usaha pada pembakuan tata bahasa dan ejaan. Ini sering dirujuk melalui karya seperti Pelita Bahasa Melayu dan sumbangan kepada apa yang dikenali sebagai ejaan Zakbah pada 1930-an, serta penghasilan bahan pengajaran yang memudahkan latihan guru dan pembelajaran murid. Ini pendekatan ini menjadikan bahasa Melayu bukan sahaja medium sastra tetapi juga instrumen pendidikan, pentadbiran dan pembentukan identiti kebangsaan. Dengan menukar bahasa kepada sistem teknikal yang boleh diajarkan dan distandardkan, Zakbah membantu menaikkan kedudukan bahasa Melayu ke peringkat rasmi dan akademik dalam era pembentukan negara yang moden. Baiklah, perbezaan pandangan kedua iaitu dari aspek kaedah memartabatkan bahasa. Kita mula daripada tokoh pertama, iaitu Munshi Abdullah. Munshi Abdullah memartabatkan bahasa Melayu terutamanya melalui gaya dan isi penulisannya. Beliau menggunakan bahasa Melayu untuk menulis karya sastra moden dan naratif realistik seperti Hikayat Abdullah dan catatan pelayaran yang berbeza dengan tradisi hikayat klasik yang syarat dengan unsur mitos dan fantasi. Tulisan beliau menekankan pengalaman sebenar, pemerhatian sosial dan kritikan terhadap adat serta amalan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahawa bahasa Melayu mampu menyampaikan maklumat sejarah dan pemikiran rasional. Dengan cara ini, Munshi Abdullah memperkaya bahasa Melayu dari segi estetika dan kebolehbacaan, menjadikannya medium bukan sahaja untuk hiburan tetapi juga untuk pendidikan dan wacana sosial. Pendekatannya membuka ruang bagi generasi kemudian untuk menulis prosa yang lebih reflektif dan kritikal, menjadikan bahasa Melayu lebih hidup dan berfungsi dalam konteks masyarakat moden awal pada abad ke-19. Baiklah, pandangan bagi tokoh kedua, iaitu Zainal Abidin Ahmad yang atau dikenali sebagai Zakbah. Zakbah memartabatkan bahasa Melayu melalui standard dan pembakuan struktur bahasa, iaitu ketelitian dalam tata bahasa, ejaan dan kaedah pengajaran. Beliau menulis buku tata bahasa seperti Pelita Bahasa Melayu dan menyusun sistem ejaan Zakbah.
yang membolehkan bahasa Melayu diajar secara sistematik dan digunakan secara konsisten dalam dokumen rasmi, sekolah dan institusi pendidikan tinggi. Pendekatannya lebih teknikal berbanding Munshi Abdullah, tetapi berperanan penting dalam memastikan bahasa Melayu bukan sahaja kaya dari segi sastera tetapi juga stabil dan berdaya guna sebagai medium pendidikan dan pentadbiran. Melalui usaha ini, Zakbah memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu pada tahap akademik dan rasmi, menjadikannya alat pendidikan, komunikasi dan pembinaan identiti kebangsaan yang tersusun. Baiklah, kita pergi ke perbezaan pandangan yang ketiga, itu dari aspek pendekatan terhadap tradisi dan perubahan. Bagi tokoh pertama iaitu Munshi Abdullah. Munshi Abdullah mengambil pendekatan yang kritikal terhadap tradisi masyarakat Melayu yang dianggap menghalang kemajuan seperti kepercayaan karut, adat feudal dan berat sebelah, dan ketidakaktifan masyarakat dalam pembelajaran formal. Walaupun kritikal, beliau tetap menulis dalam kerangka tradisi lisan dan sastra Melayu, menggunakan bentuk hikayat dan prosa naratif sebagai medium penyampaian. Pendekatannya bersifat empirikal dan naratif, di mana setiap pemerhatian sosial dan pengalaman peribadinya direkodkan secara teliti dalam karya seperti Hikayat Abdullah dan Catatan Pelayaran. Dengan cara ini, beliau berjaya membuka ruang intelektual dan budaya baru, memperkenalkan bahasa Melayu sebagai alat untuk dokumentasi sejarah, analisis sosial dan pendidikan awam sambil mengekalkan akar sastra tradisional yang mudah difahami oleh khalayak pada zamannya. Baik pula dari pandangan Zakbah pula. Zakbah mengambil pendekatan lebih sistematik dan teknikal untuk memodernkan bahasa Melayu. Beliau menumpukan usaha pada struktur bahasa termasuk ejaan, pembahagian kelas kata dan kaedah pengajaran yang konsisten supaya bahasa Melayu boleh diajar dan digunakan secara meluas dalam sekolah, institusi dan dokumen rasmi. Pendekatannya kurang bersifat retorik sastra berbanding Munshi Abdullah, tetapi memberi impak praktikal yang besar kerana beliau menyediakan alat linguistik yang tersusun, membolehkan bahasa Melayu digunakan pada skala kebangsaan secara berkesan. Dengan ini, Zakbah bukan sahaja menyesuaikan bahasa dengan keperluan pendidikan dan pentadbiran moden, tetapi juga memastikan bahasa itu stabil, seragam dan berdaya guna untuk generasi masa depan, menjadikannya medium rasmi dalam pembangunan kebangsaan dan pendidikan formal. Baiklah, kita sudah sampai penghujungnya. Secara kesimpulan, sumbangan Munshi Abdullah dan Zakbah telah membentuk dua asas penting dalam perkembangan bahasa Melayu: asas kesetaraan moden dan asas keilmuan linguistik moden. Munshi Abdullah berjaya membuka jalan kepada pembaharuan pemikiran melalui gaya penulisan realistik, kritis dan berfakta yang mengangkat bahasa Melayu sebagai medium intelektual untuk mendidik masyarakat dan menegur kelemahan sosial. Beliau mengubah paradigma masyarakat Melayu ini bahawa bahasa bukan sekadar alat cerita, tetapi wadah untuk menyampaikan fikiran rasional dan membina kesedaran. Zakbah pula memperkukuhkan pembangunan bahasa Melayu melalui pembakuan tata bahasa, pemodenan sistem ejaan serta pembentukan kurikulum pendidikan Melayu yang sistematik. Sumbangannya meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan lebih mantap dalam bidang akademik, pentadbiran dan pendidikan formal, dengan menekankan ketepatan, disiplin bahasa dan pembinaan pemikiran bangsa. Zakbah berjaya memberi wajah moden kepada bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan tamadun. Oleh itu, apabila dibandingkan secara kritis, jelas bahawa
kedua tokoh iaitu Munshi Abdullah dan Zakbar ini saling melengkapi. Munshi Abdullah memodernkan semangat berbahasa, manakala Zakbar pula memodernkan sistem dan ilmu bahasa itu sendiri. Pemikiran dan peranan mereka menjadi asas kukuh yang terus memartabatkan bahasa Melayu sehingga hari ini sebagai identiti bangsa dan alat pembinaan masyarakat berilmu. Sekian, terima kasih.